Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran 1446 Hijrah 2025 dan Perhimpunan Bulanan Staf yang berlangsung di Masjid Sultan Batlisah dengan penuh makna bagi menyemarakan lagi syiar Islam di UUM di samping mengeratkan hubungan silaturahim sesama warganya. Seawal jam 8.30 pagi, para tetamu mula tiba, diikuti dengan ketibaan ahli jawatankuasa pengurusan universiti. Lebih bermakna, majlis ini turut diserikan dengan kehadiran Al-Fadil Sheikh Muhammad Iqmal Hafif Haji Azmi, Pegawai Agama Daerah Yan. Majlis bermula dengan sesi bergambar sebagai kenangan dan seterusnya majlis diserikan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Sharif Abdus Salam Harif Saad. Dalam ucapan oleh Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, Profesor Dato' Dr. Muhammad Fuad Sakdan berkata, keberadaan kita di institusi ilmu ini sangat sinonim dengan perintah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Iqra yang secara langsung menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kemuncak majlis adalah ceramah Nuzul Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Sheikh Muhammad Iqmal Hafif Haji Azmi, bertajuk Nuzul Al-Quran, Menyingkap Hikmah dan Tanggungjawab Kita. Ceramah ini mengupas makna mendalam di sebalik peristiwa turunnya Al-Quran dan tanggungjawab umat Islam dalam mengamalkan ajarannya. Sebagai tanda keprihatinan dan semangat Ihya Ramadan, majlis turut menyaksikan sesi penyampaian sumbangan bakul kasih oleh College Colgis, CAS, dan COB di mana sumbangan diserahkan kepada komuniti yang kurang berkemampuan untuk menyambut Aidilfitri. Pusat Islam juga menyampaikan bakul Ramadan di mana sumbangan ini disumbangkan oleh warga UUM kepada masyarakat sekeliling. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil Microsoft AI Tish oleh Dekan SMMTC Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi Ahmad kepada penolong Naib Chancellor yang mewakili semua peserta setiap college pada bengkel Microsoft AI Tish tersebut. Majlis turut menyaksikan pelancaran program Tadarus Al-Quran 1 Juzuk 1 Jabatan yang disempurnakan oleh Naib Chancellor dan majlis diakhiri dengan penyampaian naskah Al-Quran kepada Sekolah Agama At-Toibah, Mahat Tahfiz Sains Darul Muttaqin dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Majlis Nuzul Al-Quran di UUM ini bukan sahaja memperkukuh kefahaman agama, tetapi juga mengeratkan ukhuwah sesama warga universiti.